Hai, Assalamualaikum. Okay guys, hari ini Farah of course berbesar hatilah dapat bersama dengan Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad ataupun sangat sinonim ZRA bersama dengan FF. Kami berdua Alhamdulillah pernah berada dalam satu misi juga, aktiviti ataupun misi kemanusiaan. Tuan Haji pastinya semua orang tahu baru pulang dari misi Sumut Flotilla ni. Farah juga pernah lah terlibat kecil untuk bantuan ke Syria, ke Afrika dan of course dalam Malaysia sendiri kan. So Tuan Haji hari ni secara random memang kita nak sangat dengar daripada Tuan Haji. Start Tuan Haji, katalah Tuan Haji tak jadi wartawan. Adakah Tuan Haji akan turut serta dalam misi aktiviti kemanusiaan ni? Saya buat setiap minggu, Farah. Sebab tu itu membantu golongan gelandangan dan miskin tegar di Lorong Haji Taib. Dan satu benda yang the most beautiful thing boleh buat, Farah, adalah mencontohi Sultan Murad yang kedua. Sultan Murad yang kedua ni, kalau kita baca kisah dia pada zaman dia ni, ada seorang yang dimuliakan oleh Sultan Murad yang kedua, di mana ini adalah abad yang ke-15 dalam Empire Osmaniyah. Apa yang dia buat, Farah, adalah setiap kali kalau saya ada ke lapangan, saya akan pergi ke Coket untuk menutup pintu rumah pelacur-pelacur tua. Pelacur yang dah tua kan. Jadi saya akan pergi, dia nampak je muka saya, dia akan lari naik atas pakai tudung apa semua, tukar baju seksi. Lepas tu saya akan duduk berbual dengan mereka, beli makanan, buah-buahan semua makan. Sebelum saya balik subuh, saya bayar gaji yang mereka sepatut dapat daripada melacur. Kiranya masa saya yang diambil. Ya, satu saya buat lah, masa saya ambil saya bayar. Tapi masa saya ambil tu, saya akan bual dengan mereka tentang kampung halaman, supaya semua orang rasa bahawa ketika saya datang bagi mereka bantuan dan mereka telah menjadi pelacur pada usia tua. Tapi kita melalui dunia kanak-kanak yang indah. Kita ada mak ayah, kita ada keluarga, kita ada apa. Cuma bila kita besar, kita tergelincir dalam nasib yang berbeza. Jadi perbualan ni akan mengingat saya, dulu akak dulu mengaji Jahamah ke apa, baca apa dulu. Dulu masih ingat kalau Tok Guru Quran, dan saya akan memerazkan bahawa satu masa mereka adalah orang yang baik. Itu, disebabkan keadaan. Ya, keadaan. Jadi saya habiskan masa dengan aktiviti tu lah. Yang kedua adalah kanak-kanak di jalanan lah. Kalau saya nak makan sedap, saya akan ada rasa guilty. Jadi saya pergi ke Coket, saya bawa saya punya kereta yang besar sikit, boleh naik ramai. Saya bawa budak-budak Coket ni, saya pergi makan dekat restoran-restoran yang mahal. Supaya dulu lah kita makan semua benda, kita makan sebab sedap. Sekarang kita makan sebab fake. Kita buat macam bestnya. Sebenarnya nikmat makan tu dah tak ada lah. Sebab makanan hanya ada seronok apabila kita mengimpikannya. Tapi sekarang kita ada duit kan, tak ada makanan yang kita impikan. Jadi bila kita pergi makan dengan budak-budak miskin ni, dia makan betul-betul, Farah. Dia baru kita tahu lauk tu sedap, lauk tu best. Tu Haji, saya sebut pasal kanak-kanak Coket ni, saya pernah ada pengalaman sebab salah satu aktiviti saya ketika saya berhenti kerja radio dahulu adalah melibatkan diri lah dengan juga dengan kanak-kanak di Coket ini. Kita buat kelas. So saya pun turut serta lah. Saya offer diri saya, boleh tak saya nak join, apa je yang saya boleh bantu kanak-kanak kecil ni. Yelah, kalau kita nak ikut subjek agak sukar, tapi mereka ada skill-skill yang tertentu yang kita minta mereka keluarkan. Sebab kadang-kadang dia orang pun tak tahu juga dia orang ada skill tu. Itu kalau kita cerita yang dekat Malaysia ni lah. Kalau kita keluar negara, kali pertama untuk misi kemanusiaan ni, Tuan Haji bergerak pada tahun 2004. Tsunami Aceh. Yang video tu orang pakai banyak sekarang tu untuk 100 tahun Tun Mahathir tu. Okey. Tapi peristiwa saya yang paling tak dapat saya lupakan adalah Ethiopia kebeluran 2005. Saya pergi Ethiopia, selalu saya ceritakan, kalau di Palestin, setiap anak yang mati, ibu dia akan menangis. Di Ethiopia waktu kebeluran dahsyat tahun 2005, setiap kanak-kanak yang mati, ibu dia rasa gembira. Sebab anak tu menyusu daripada puting yang tak ada susu. Anak tak ada makan kebeluran kan. Jadi matinya satu bayi membolehkan ibu tu menumpukan anak yang 3 tahun, 5 tahun. Jadi tak ada ibu yang menangis apabila bayi ni meninggal. Kerana dia kata daripada bayi tu hidup
dengan tubuh yang dah kurus, nampak tengkorak semua tu. Jadi bila kanak-kanak tu meninggal, saya tak pernah tengok ibu dia menangis. Kerana ibu dia kata sekurang-kurangnya aku boleh membesarkan kakak dia yang potensi hidup menjadi lebih tinggi sebab 5 tahun, 3 tahun. Itu yang saya belajar bahawa bagaimana kanak-kanak kecil mati bayi, ibu dia berasa lega kerana tamatlah penderitaan kanak-kanak tu. Tahap. Ini Utopia 2005. Saya menulis dalam buku saya, Anekdot Kembara. Anekdot jalanan? Anekdot jalanan adalah kisah-kisah di jalanan ni lah. Anekdot Kembara, pengalaman saya melihat kemiskinan dan tragedi manusia di seluruh dunia. Yang Kembara, local punya edition. Okay. Guys, dan bila kita bercerita pasal kebuluran, kesengsaraan, perang, Farah pernah pergi ke Mali di Afrika. Dahsyat tu. Masalah air. So kita nak pergi kesedaran tentang air. Sampaikan saya terkesima yang bersihnya. Saya rasa kenapa bersih sangat? So bila kami datang, kami yang membuatkan tempat tu kotor. Bila saya tanya, kita datang kotor sebab rupanya sebab tak ada makanan, tak ada benda untuk disepahkan. Sebab itu keadaan sangat bersih di kawasan-kawasan kampung. So itu satu. Kalau kita bercerita pasal Palestin, Tuan Haji pernah masuk ke Palestin and pernah sampai ke Gaza juga? Tak, saya di Palestin, di West Bank, Baitul Laham sampai ke sebahagian Nablus. Saya pernah ke Gaza, Tuan Haji. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hadir sebagai pengacara Nona. Of course lah, Nona tu sangat sendiri dengan kecantikan. Instead of diberikan baju yang cantik-cantik, diberikan baju yang sangat, orang kata zuhudnya pengacara Nona ni. Colour pun tidak ada. Tapi saya sampai je di bumi Gaza, keadaan ni sangat cantik. Masuk kereta pertama yang saya tengok adalah X6 BMW. Saya macam, X6 BMW, kereta besar, kereta mewah. Saya sampai je, saya umpama pembantu rumah. Baju saya ni, kerana baju mereka cantik, warna-warni. Bila saya tanya, cantiknya, Wak Imah duduk dalam kemah pun cantiknya, semuanya cantik. So saya bertanyakan kepada ibu, kepada wanita, kepada semualah, kenapa mereka ni cantik saja? Kerana mereka kata tidak tahu bila mereka akan mati. Mereka bersiap sedia untuk mati, dan mereka mahu mati dalam keadaan cantik untuk menemui Allah. Saya terus beli baju tu Haji. Sebab nak shoot Nona, saya tu suruh beli baju. Supaya kalau mati hari tu pun dalam keadaan cantik. Betul. Allah Akbar. So pengalaman tu Haji sendiri berada di bumi Palestin, mungkin Syria dan seterusnya. Saya pergi last kali dengan anak saya waktu perang ni berlaku. Saya pergi ke Syria pada November 2023, April 2024 dan Ogos 2024 sebelum Israel melancarkan pengeboman besar. Jadi banyak Syrian refugees. Jadi saya jumpa Syrian refugees ni. Mereka ajak saya pergi pasar. Kami beli timun-timun yang patah, carrot yang dah patah. Sebab itu yang murah. Yang kira rosak tapi masih boleh guna pakai. Boleh balik dia orang potong makan. Dan itu dia orang taruh. Dia orang gembira kerana hari tu pertama kali mereka makan sebelum balut dengan roti tepung tu. Ada minyak zaitun. Pasal kan olive oil mahal. Betul. Saya belanja. Dan mereka makan di tepi-tepi jalan lah. Dia kan kopek kan atas semen, dia tak plastik je. Itulah dia kopek barang-barang sebab dia tak ada tempat tinggal. Lepas tu saya bawa lah dia pergi makan. Dan dia rasa sangat marah kerana makanan tu dia kata boleh makan sampai 50 orang kalau saya bawa timun. Saya kata tak apalah. Saya kesian dekat budak ni kan. Saya bawa. Dan benda tu menimbulkan kelukaan lah pada mak dia. Sebab mak dia bayang kata kalau makan dekat yang saya kata timun-timun patah tu kalau saya beli, 50 orang boleh makan. Jadi trip saya yang kedua dan ketiga, saya tak buat lagi lah. Jadi orang yang kelaparan ni, dia berasa sedih kalau dia makan sesuatu yang dia tahu. Sebab mereka pelarian kan, tumpang di Lubnan. Lubnan ni negara 148% inflasi. Syria lari. Jadi bila Syria lari tak ada kerja. Jadi sejak tu besok, saya lebih rela lah ikut dia orang pergi beli timun patah dan carrot patah dan mereka potong di tepi jalan walaupun dalam keadaan kotor. Sebab mak dia tu betul-betul tak boleh terima hakikat malam tu bayar bil lebih kurang dalam $60 lebih USD. Itu sangat besar sebenarnya. Untuk sebuah negara yang pelarian. Dia kata itu dah boleh makan 50 orang. Sebab mereka tinggal dalam macam koloni, bangunan-bangunan yang dia orang sewa tu, dia orang duduk ramai-ramai. Di situ saya belajar lah, kata
kata sampai sekarang Farah, kalau saya tengok timun patah dan juga carrot, saya tak hina. Allah. Saya tak akan rasa aku beli apa, saya rasa ambil je lah. Saya tak akan banyak kerenah mengatakan, kan sekarang orang beli timun nak tengok kulit yang cantik apa semua. Sebab saya kata kamu tak mungkin makan sesedap seperti mana orang-orang makan timun patah dan carrot patah. Kerana pada satu waktu kehinaan dan kemuliaan barangan yang kamu makan berada bagaimana kamu menghargai rezeki Allah. Menjadi aktivis kemanusiaan ni ataupun sukarelawan lah, I would say kan, dia sebenarnya membantu kita membuka mata. Betul. Menghargai benda-benda yang kecil, timun. Saya sangat menghargai garam. Garam tu ialah bila kita duduk di dalam kemah ni kan, garam yang kita ni kat rumah berbotol-botol. Dia orang macam dalam satu pack je dikongsikan seluruh kemah ketika itu. Dipas-paskan untuk minum petang, minum sarapan pagi, tengah hari dan sebagainya lah. Benda itu dikongsi. Dan tadi Tuan Haji ada sebut pasal Lebanon, Syria ni, of course kalau kita tengok peta geografi dia dikelilingi. Kalau refugee Syria ni pergi ke Turki, anda memang bernasib baik lah. Sebab mereka disantuni oleh kerajaan Turki kan. Yang baik. Yang so far saya pergi yang dekat Lebanon ni memang teruk lah. tak ada bantuan. Pasal Lebanon pun tengah susah. Sebab dia orang pun susah, nak bantu korang pun susah. Pandai-pandai lah you guys survive sendiri. And saya pernah berada di dalam kemah pelarian ni yang berada dalam gua Tuan Haji. Yang itu agak sukar sikit sebab untuk mendapat bantuan mereka harus keluar dari gua, turun bukit, patah balik pula. Ya. Tuan, apa yang Tuan boleh katakan kepada kawan-kawan saya, sebab saya ni Gen Z, mengaku diri Gen Z. Okey. Nothing wrong. Nampak Tuan Haji lulus kan? So kawan-kawan saya kat luar sana sebenarnya ramai yang ada, alhamdulillah dah mula ada kesedaran dan nak jadi sukarelawan. What is your words to them? Kalau anda orang yang belum berkahwin, berbudi pada orang adalah jaminan anda akan menjadi bapa yang baik. Kalau anda telah berkahwin, berbudi dan membantu orang akan menjamin anda menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Dan kalau anda mengingati orang punya kesusahan, Allah pelihara anda daripada kejahatan. Betul tak? Sebab duit adalah punca yang menyeruangkan fikiran kita. Tapi kalau duit menyebabkan kita fikir tentang nasib orang lain, jalan kita mesti lurus. Tuan Haji, terima kasih. Sama-sama. Guys, terima kasih kerana menonton. Moga ringkasan cebisan kecil ini dapat memberikan sumber inspirasi yang besar kepada kalian semua. Saya Farah Fuzana. Thank you, saya Zainal Rashid.